Korang rasa benda ni boleh jadi harga RM1,000 tak? Kalau korang rasa tak masuk akal, korang kena dengar teori monkey business ni. Ini cara macam mana benda sampah pun orang sanggup beratur nak beli pakai duit KWSP. Pada suatu hari, ada seorang tauke kaya ni datang kat satu kampung. Dia kata, siapa tangkap monyet kat hutan ni, aku bayar RM10. Orang kampung pun macam, monyet pun laku ke? Tapi sebab nak duit, semua pakat saut monyet. Esoknya, tauke tu datang lagi, naikkan harga. Tapi masalahnya, monyet aku dah limited edition ni, jadi aku nak bayar RM20, kata tauke tu. Orang kampung makin gabra dan haruk biru, sampai monyet tengah tidur atas pokok pun kena culik. Sampailah satu tahap, tauke tu kata, lepas ni mungkin aku akan bayar RM50 seekor. Nak dijadikan cerita, satu hari tauke tu kena balik bandar. Dikabarkan kerana bini dia nak bersalin, tapi bukan anak beruk lah. Dia tinggalkan pembantu dia yang muka macam tak boleh percaya ni. Kenapa pula muka dia macam muka aku ni? Okeylah, teruskanlah cerita. Pembantu ni pun bisik kat orang kampung. Woi, korang nak kaya cepat tak? Nanti bila bos aku nanti balik, dia nak beli RM50. Apa kata korang beli semua monyet dalam kandang ni dari aku? RM35 je. Nanti bos aku balik, korang jual lah kat dia balik. Korang untung RM15 goyang kaki je. Orang kampung pun apa lagi? Pelaburan paling power dalam sejarah. Ada yang sanggup gadai motor, ada yang pecah tabung ayam semata-mata nak borong monyet RM35 tu. Malam tu, orang kampung tidur peluk monyet masing-masing sambil mimpi jadi jutawan. Tapi esoknya, pembantu toke tu dah cabut lesap bawa lari duit orang kampung. Toke tu pun terus tak muncul-muncul sampai sekarang. Sudahnya, orang kampung terduduk depan rumah sambil tengok monyet masing-masing. Monyet tu pun pandang diorang balik sambil makan pisang. Moralnya, jangan sebab trending je, korang terus buta mata. Kalau benda tu nampak terlalu indah untuk jadi kenyataan, biasanya memang penipu scam lah tu. Zaman sekarang ni, konsep monyet tu wujud dalam macam-macam bentuk. Ada yang bentuk koin, ada yang bentuk skim pelaburan hangus dan macam-macam lah. Korang rasa apa lagi monyet yang tengah viral sekarang? Cuba korang tag kawan korang yang suka sangat beli benda trending kat ruang komen. Okay guys, jumpa lagi. Jangan lupa ya, jangan jadi pandai macam beruk. Bye-bye-bye.